Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi maulaya Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengerusi Surau Idaman Bayu, seterusnya EJK Pentadbiran Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Siap, dan seluruh kaum muslimin, muslimat, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan anugerah nikmatnya dan kasih sayangnya, kita diberi kesempatan sekali lagi untuk sama-sama berkumpul pada malam ni bagi meneruskan bacaan kitab Al-Ahammu fi Fiqhi Talibil Ilm, Fiqh Ibadat, Bab Taharah dan Salat. Kita dah masuk muka surat apa tu? Bab haid dan nifas kan? Muka surat apa tu? Muka surat 91. Muka surat 91. Bab haid dan nifas. Habis berbahasa haid ni, kita akan masuk perbahasan solat, insya-Allah taala. Jadi seperti biasa, mana-mana perbahasan baru, Syekh akan memulakan dengan ta'arif, pengertian dulu. Jadi disebut dalam kitab kita ni haid. Ta'arif haid dari segi bahasa ialah mengalir. Boleh, itu masuk al-haid, maksudnya mengalir. Dikatakan pada bahasa, iaitu pada bahasa Arab, hadal wadi. Bila kita sebut hadal wadi tu, apabila lembah mengalir. Kalau kita dah buat satu statement, satu ayat, lembah mengalir, maknanya air di lembah tu mengalir, maka kita guna perkataan hadha. Hadha tu haid tu lah. Datang daripada perkataan al-haid. Hadha maknanya telah mengalir, al-wadi oleh lembah, oleh air di lembah tersebut. Boleh? Telah mengalir. Past tense. Boleh? Itu maksud hadal wadi ataupun al-haid. Ta'rif haid dari segi syarak pula ataupun dari segi istilah ulama fiqh, ialah darah kebiasaan yang keluar dari bahagian paling hujung di dalam rahim perempuan secara sehat. Paling hujung tu paling dalam lah. Bukan paling hujung alik luar tak, paling hujung alik dalam. Ta'rif haid dari segi syarak ialah darah kebiasaan yang keluar dari bahagian paling hujung di dalam rahim kemaluan perempuan secara sehat. Kita tengok huraian ta'rif. Huraian bagi pengertian tu. Dalam pengertian tu disebut haid ialah darah kebiasaan. Apa maksud darah kebiasaan? Darah kebiasaan iaitu darah tabiat. Seperti mana sabda baginda Rasul alaihi wasallam, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini merupakan satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kaum wanita. Tabiat. Setiap bulan mari. Itu masuk darah kebiasaan. Dia kerap marilah sebulan sekali. Kemudian keluar dari bahagian paling hujung di dalam rahim wanita. Itu disebut dalam ta'arif tadi kan. Jadi itu darah haid. Dia datang daripada dinding-dinding yang paling dalam rahim wanita. Bukan daripada arah luar. Berbeza dengan darah fasad, berbeza dengan darah yang rosak, yang mana ia keluar daripada bahagian paling hampir daripada rahim seorang wanita. Maksudnya ini rahim wanita,
Yang keluar daripada hujung tu, itu darah haid. Yang keluar daripada luar ni, mana yang lebih hampir kepada luar lah, yang tu darah fasad, darah rosak keluar daripada situ. Nah, kemudian disebut dalam ta'arif tadi secara sehat, yakni ia keluar bukan disebabkan sakit atau penyakit. Malah itu tanda perempuan tu sehat. Jadi kalau tak datang darah haid ni, barangkali badan tak berapa nak sempurna molek, kena pergi cek doktor lah, takut ada masalah hormon ke apa ke. Jadi keluar darah haid ni bukan satu benda pelik, menunjukkan perempuan tu sehat, perempuan tu segar. Kalau tak keluar pula jadi masalah. Nah, jelas itu pengertian bagi haid. Okey, kemudian masuk tempoh masa haid. Sebelum tu kita nak kongsi sedikit tentang nama bagi darah haid. Dalam kitab ni tak sebut, tapi faedah ni mudah je kita kongsilah. Ada 15 nama bagi haid ni. Dan banyak nama ni dua. Kadang-kadang banyak nama menunjukkan ke atas mulianya perkara tersebut. Contoh macam Allah, ada 99 nama. Itu menunjukkan ketinggian li rif'atihi, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala sampai namanya banyak. Begitu juga Nabi kita, banyak namanya. Taha, Ahmad, Yasin, apa semua kan. Itu menunjukkan kemuliaan. Tapi kadang-kala banyak nama ni menunjukkan dia itu tak apa comel. Antaranya ni, darah haid ni, dia banyak nama bukan sebab dia mulia, tapi sebab dia jelek darah kan. Boleh? Nah. Apa namanya? Pertama haid. Haid itulah. Yang kedua mahid. Seperti mana dinyatakan dalam Quran, mahid. Ketiga mahadun. Keempat tamsun. Kelima ikbarun. Keenam tamsun dengan sin, tadi dengan sa. Ketujuh iraqun. 8 firaqun. 9 adha. 10 dhahik. Dhahik ni kalau terjemah literal maksudnya ketawa. Tak tahu. Barangkali orang belajar bahik ni dia tak faham, dia ketawa sama dia. Allah Alam. Kita tengok sikit lagi. Kita belajar tak faham, kita ketawa ke tidak. Kemudian yang ke-11 darsun. Kemudian dirasun, nifas. Darah nifas tu. Tak. Antara nama lain bagi haid nifas. Qar'un, i'sarun. 15. Banyak nama dia. Handai lah. Okey. Kemudian masuk tempoh masa haid. Dia ada sekurang-kurang, sebanyak-banyak dan kebiasaan. Sekurang-kurangnya ialah sehari semalam, iaitu 24 jam, 24 hours. Betul? Itu tak kena kecik Arab. Boleh ada secara tu tak? Tak boleh kita masuk tuition pula. 24 jam. 24 jam. Itu paling kurang. Maksudnya kalau perempuan tu dapati darah dia keluar hanya 10 jam, 5 jam, 22 jam, maka itu bukan darah haid. Darah haid minima mesti 24 jam. 24 jam tu pula dua, sama ada bersambung-sambung ataupun terpisah. Bersambung ni mudahlah, keluar pukul 12 hari ni sampailah 12 esok. 12 jam. 12 selagi itulah. Betul tak? Satu pagi ke satu pagi berapa jam? Satu pagi sehingga satu pagi. 12 ke 24? 24 jam. Gitulah. Itu bersambung. Ataupun terpisah-pisah. Terpisah-pisah ni maksudnya hari ni keluar darah dia cek 3 jam. Esok cek pula keluar darah 4 jam. Lusa 5 jam. Jadi tiap-tiap hari tu tak cukup 24 jam. Tiap-tiap hari tak cukup 24 jam.
Tapi bila kita kumpul tiap-tiap hari tu, dalam tempoh 15 hari, 15 malam dan ke bawah, dia cukup 24 jam. Maka semua tu dihukum sebagai darah haid. Contoh 2 jam sehari. Selama 12 hari. Berapa jam semua sekali? 24 lah. Maka kita sebut hari pertama sampai ke 12, semua sekali dianggap sebagai haid. Boleh? Jadi 24 jam, 2. Sama ada bersambung, 1 pagi sampai 1 pagi esok, 24 jam. Ataupun terpisah-pisah. Tapi dengan syarat mesti dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Tak boleh lebih. Contoh yang saya buat tadi 2 jam sehari. Dia cukup 12 hari, darab 2, 24 jam. Jadi hari pertama sampai hari ke-12 sebenarnya hukumnya haid. Boleh? Nah. Kemudian darah tu keluar, bukan keluar macam apa nama air pahit tu. Kalau keluar seperti itu, apa kerah lah kawan tu, darah bapak banyak keluarnya. Dia tanda darah keluar daripada seorang wanita ialah bila mana dia masukkan perca kain, tisu dalam faraj dia, dikeluarkan tisu tu kelihatan merah ataupun coklat, warna haid lah. Maka dihukum darah sedang keluar. Boleh? Kalau masuk putih bersih, waktu ubik pun putih bersih, itu tanda darah sudah berhenti. Faham? Itu cara kita nak cek sama ada darah sedang keluar ataupun tidak. Okay, habis. Kemudian sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari, 15 malam. Ini maksimum ni. Paling banyak haid boleh keluar 15 hari, 15 malam sahaja. Tak boleh lebih. Kalau lebih itu dia akan jadi istihadah. Akan masuk perbahasan istihadah. Jadi maksimum 15 hari. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan tu barangkali bulan ni 7. Bulan depan 7. Bulan selagi 9. Lepas tu 12. Lepas tu 7 balik. Lepas tu 14. Lepas tu 5 hari, lepas tu 15. Tak ada masalah. Yang penting tak lebih 15 hari. Bila lebih 15 hari sahaja, darah keluar tak berhenti-henti, maka kita sebut perempuan tu perempuan mustahadah. Dalam 20 hari darah yang keluar tu, ada tempoh istihadah, darah penyakit, ada tempoh haid. Dalam 40 hari keluar tak berhenti tu, ada darah istihadah, ada darah haid. Berapa hari istihadah, berapa hari darah haid, itu dibincangkan kemudianlah dalam kitab ni, tak ada rasa. Tapi kalau ada orang tanya, kita jawab. Boleh? Cuma maklumat tu kena kejap dalam kepala kita lah. Mana kena lekat dalam kepala kita. Maksudnya kalau berlaku kat isteri kita, anak perempuan kita, darah lebih 15 hari. Maka kita faham, anak aku ni mustahadah. Berapa hari haid, berapa hari darah penyakit, darah istihadah, kita tanya ustaz balik lah. Telepon sepatah ustaz. Ikutlah ustaz mana pun orang reti lah. Tak semua orang reti bab-bab haid ni. Yang reti, yang pandai. Supaya ustaz tu boleh beritahu awak ni perempuan mu'tadah ke, mubtada'ah ke, mumayyizah ke, ghair mumayyizah ke, mutahayyirah ke. Dia ada beberapa gambaran lah. Ada 7 gambaran yang familiar, kerap berlaku. Okey. Adapun kefahaman yang tersebar di media sosial ataupun sebahagian wanita ni yang mengatakan kalau keluar 20 hari, 15 hari haid, 5 hari istihadah. Kalau keluar 30 hari, maka 15 hari pertama haid. Sebab maksimum haid 15, dah ambil 15. 15 kedua istihadah. Kalau keluar 40 hari, 15 hari haid. Lepas tu baki semua istihadah. Yang tu salah. Perbahasan pegang begitu salah. Dia tak semestinya 15 hari haid. Boleh? Bila lebih 15 hari, kita sebut perempuan tu ada darah istihadah. Berapa hari istihadah dia? Yang tu tengok keadaan perempuan tu sendiri. Kita bagi buah tu je lah dulu. Tak, kalau berlaku kita rujuk kepada mereka yang lebih tahulah dalam bab ni. Okey, kemudian kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 hari berserta malam. Biasa perempuan
Tempoh ni lah 6 ataupun 7. 6 ataupun 7. Tapi bukan mesti 6, 7. Tak kisah berapa pun. Yang penting jangan langkau 15 hari, 15 malam. Jadi kalau tak faham boleh tanya. Saya dulu ngaji bab haid mula-mula tu. Bingung kok. Dah kita tak keluar. Kita keluar air kecil je. Tahi ikut belakang. Jangan keluar darah ke depan. Jadi, itu apa sebenarnya ni? Pening kita. 24 jam atau lebih, tak boleh kurang. Tapi lama-lama belajar orang kaji jadi fahamlah sikit-sikit. Okay, tempoh suci. Tempoh suci sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang suci 15 hari, 15 malam. Suci antara dua apa tu? Antara dua haid. Contoh perempuan tu 5 hari haid. Maka tengah tu mesti 15 hari suci. Lepas tu baru haid pula. Kalau perempuan tu dia haid maksimum 15 hari. 15 hari. Maka mesti 15 hari suci, lepas tu baru mari haid pula. Jadi suci di antara dua haid mesti 15 hari. Yang kita terang ni mesti. Sekurang-kurang haid mesti 24 jam. Sebanyak-banyak haid mesti 15 hari, 15 malam, tak ada lebih. Lepas tu tempoh suci antara dua haid mesti 15 hari. Pegang lagu tu. Dia akan memudahkan kita untuk faham perbahasan darah istihadah nanti. Naam. Sebanyak-banyak tempoh suci tiada had. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan tu dia boleh mari haid contoh 7 hari. Lepas tu suci 3 bulan mari pula darah haid. 7 hari. Lepas tu suci 4 bulan mari darah haid. Lepas tu suci pula 2 tahun suci. Syok suami dia. Lepas tu baru mari darah haid. Tak ada masalah apa. Sudut hukum syarak tak ada masalah. Sudut kesihatan tu pergi cek doktor lah. Tapi sudut hukum syaraknya tak ada isu, tak ada apa. Boleh? Dia bukan mesti mari setiap bulan, tak? Sebab tu dikatakan Sayyidatina Fatimah Zahra tak pernah datang darah haid. Ataupun datang sekali, lepas tu tak mari dah. Pak cerah. Sebab tu nama Zahra. Zahra ni suci, bersih. Bunga yang suci. Boleh? Jadi, sekurang-kurangnya mesti 15 hari. Tapi lebih boleh tak? Boleh. 5 hari, suci 30 hari, mari pula 5 hari. Suci pula 60 hari, mari pula 10 hari. Tak ada masalah. Okey, kemudian Syekh sebut suci dapat diketahui dengan diletakkan kapas atau seumpamanya pada kemaluan dan keluar kapas tersebut putih bersih. Jadi isteri kita mari darah haid. Anak perempuan kita mari darah. Cek warna coklat. Haid 2 hari, 3 hari, 4 hari, sama je. Dekat-dekat nak habis tu. Contoh bulan lepas dia 7 hari. Jadi bulan ni mungkin 7 hari juga. Jadi dekat-dekat nak habis 7 tu kerak sikitlah cek. Cek ada lagi. Cek ada lagi. Hari ke-9 cek tak ada. Maksudnya bulan lepas 7, bulan ni 8. Faham tak? Jadi nak tahu suci, masukkan kapas sikit ke dalam, tengok. Kalau ada kesan darah, maka masih haid lah. Kalau tidak, maka suci lah dia. Boleh? Ni asas lah, ni asas. Sebahagian orang tak tahu langsung. Sebab ni. Masalah lah. Pertama, dia dah nikah. Kurambang sekali. Haid ke tak haid ke, tanya dia nak, dia makan. Boleh gitu. Sedap tak? Kena belajar lah. Dosa kalau kita mendatangi isteri ketika sedang haid, dosa besar. Tapi kalau tak tahu kan, nak buat lagu mana? Tak mengaji. Kat luar sana macam-macam kes lah kalau nak sembang banyak lah. Luar sana kan. Bukan sekadar mendatangi isteri ketika sedang haid dengan liwat isterinya, dengan orang panggil apa? Swing apa nama tu? Tukar pasangan. Dia cari kawan dia, jadi pada otak tak apa center macam dia, tukar pasangan. Macam-macam lah dia. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Kebiasaan tempoh suci lah 23 atau 24 hari berserta malam. Kenapa jadi 23, 24?
Sebab tadi kita sebut tempoh masa haid tadi. Kebiasaannya 6. Bila kebiasaannya 6 haid, maka bakinya 24. Kalau haidnya 7, maka suci 23. Jadi bulan dalam haid ni 30. Dan kita kena ingat, bukan mesti mari awal bulan. Maksudnya bukan mesti 1 hari bulan Safar, 1 Rabiul Awal dia mari. Tak. Kiraannya bila start tu, itulah hari pertama. Contoh dia start pada 10 Ramadan, itulah hari pertama dia. Dia start 30 Syawal, itulah hari pertama dia. Dia bukan mesti mari dekat maghrib sungguh. Tak nak masuk bulan baru ada mari. Bukan. Tak, kita yang adik isteri tahulah. Kemudian saya sebut lagi, kebiasaannya dalam tempoh sebulan bagi seorang wanita tidak sunyi dari haid dan suci. Ini kebiasaan. Hak tak biasanya, mari sekali haid, tak mari pakai cerah, ada juga. Mari sekali haid, lepas tu suci 3-4 tahun, lepas tu mari pula. Suci 2 tahun, mari pula. Ada juga. Tapi kebiasaan semua berlakunya, rata-rata wanita, dalam sebulan mesti mari haid, suci. Haid, suci dalam sebulan tu. Sekiranya tempoh haidnya 6 hari, maka tempoh sucinya 24 hari. Sekiranya tempoh haidnya 7 hari, maka tempoh sucinya 23 hari. Tengok kita buat kotak tu kan. Ada tak kotak dalam cetakan ni? Ada. Gambaran haid dan suci dalam tempoh 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan. Tengok situ. Okey. 5 hari suci. Lepas tu mari haid. Ini bulan pertama ni. Ini untuk bulan pertama. 5 hari suci. Lepas tu mari haid berapa hari? 7. Lepas tu 18 hari suci. Jadi berapa hari suci tu? 5 tambah 18, 23 lah. Untuk bulan pertama kan? Haidnya 7 hari. Okay, masuk bulan kedua. 5 hari suci. Lepas tu 7 hari haid, 18 hari suci. Sama macam tadi juga lah. 8 tambah 5, 23. Sebab haidnya 7 hari. Kalau kita gabung tu, tengok 18 hari suci, lepas tu 5 hari suci gabung, bulan 1 dengan bulan 2 tu. Faham tak? Bulan pertama dengan bulan 2 tengah tu. Kat bulatan tengah tu kan. 18 hari suci tambah dengan 5 hari suci untuk bulan kedua, awal bulan tu. Untuk pergi ke? Boleh? Jadi jadual ni nak bagi tahu kita, rata-rata wanita setiap bulan tu mesti marilah. Kalau dapat isteri yang jenis darah haid teratur, mudah lah. Mana tak langkah 15. Bulan ni 5, bulan depan 7, bulan segi 8, lepas tu 3, lepas tu 10. Tak pening kita. Tapi kalau jenis mari perempuan istihadah, kejap 18 hari, sekejap 20 hari, kejap 45 hari, jadi gila tu lelaki. Bukan tu lelaki orang biasa, tu lelaki yang ustaz pun jadi gila. Sekarang perut dengar soalan dia. Kita malah nak buka kitab. Pening. Ala kulli hal, hukum hakam tu diterangkan secara jelas daripada ulama. Tinggal lagi kita nak rujuk lah. Di Malaysia pun ada setengah-setengah ustaz ni memang syarul, sibuk duk main dengan darah perempuan je. Sampai orang kata ustaz darah. Orang gelar dia ustaz darah. Dah 10 soalan 9 orang tanya bab darah. Tapi ada juga orang perempuan ustazah setengah ni yang mahir bab ni. Alhamdulillah lah. Mak suaminya perempuan lah mahirnya. Tak, dia boleh sampaikan kepada sama jenis dengan dia. Lelaki ni malu sikit lah. Okay, 18 hari suci dari bulan pertama, tambah 5 hari suci dari bulan kedua. Tengah tu lah. Kan? Maka 20 jawapan dia ataupun sama dengan 23 hari suci antara 2 haid. Nampak tak? Bulan pertama 7 hari haid, lepas tu suci tengah tu 23 hari, lepas tu haid pula. Jadi antara 2 haid suci 23 hari ataupun 24 hari. Ikutlah. Sekurang-kurang umur wanita
masuk isu lain pula. Sekurang-kurang umur seorang wanita boleh didatangi darah haid ialah 9 tahun qamariyah secara lebih kurang. Okay. Saya terang dulu. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab lain kita tak bincang. Kita ada anak perempuan. Satu masa dia mari mengadu, papa, baba, abi, ikutlah, ayah. Keluar darah. Atau dia mengadu kat mak dia ke, mak dia tanya kita. Jadi, kita nak hukum apa darah tu? Contohlah, darah tu cukup sehari semalam. Sehari semalam haid lah. Tapi tengok dulu umur perempuan tu, anak kita tu, umur dia berapa. Ikut kalender Islam, ikut kalender Islam. Kalau umurnya 9 tahun penuh, 9 tahun penuh, maksudnya, kalau bahasa orang kita bagi umur 10 tahun lah. Sebab 9 tahun tu dah penuh. Jadi sekarang ni, dia on the way menyempurnakan tahun ke-10. Faham tak? Bukan baru masuk 9. 8 tahun penuh. 8 tahun penuh, esok tu kita bagi 9 tahun dah. Bukan tu. Ni 9 tahun penuh. So, kira-kira bahasa kita panggil, esok tu dia masuk 10 tahun dah. Kalau orang tanya umur apa dah agak? 10 tahun dah. Padahal on the way menyempurnakan 10 tahun. Tak cukup lagi 10 tu. Jadi kita nak 9 tahun penuh bulan Islam, bulan Qamariyah. Dan ke atas 10 tahun penuh, 11 tahun penuh dan ke atas. Jadi kalau keluar darah ketika itu hukumnya haid. Hukumnya haid. Dengan syarat sehari semalam darah tu keluarlah. Kalau keluar 2 hari, kalau keluar 3 jam 4 jam tu darah penyakit tu. Dia sepok benda tu keluar darah. Bukan darah haid, mesti 24 jam lebih kurang. Kalau kurang daripada 9 tahun penuh, kalau kurang daripada 9 tahun penuh, maka tengok keadaan. Kurang tu banyak-banyak. Kalau kurang tu 15 hari sahaja dan ke bawah, maka masih hukum sebagai haid. Tapi kalau kurang lebih daripada tu, kita dah cakap darah tu darah istihadah. Ada apa kita terang. Contoh 10 hari. 10 hari sebelum umurnya 9 tahun penuh, keluar darah sehari semalam. Maka darah tu dianggap sebagai haid. Boleh? 3 hari sebelum umurnya cukup 9 tahun penuh, darah tu darah haid. 15 hari sebelum cukup 9 tahun penuh, maka darah tu darah haid. 14 hari, 13 hari, semua tu haid. Berbeza kalau darah tu keluar 20 hari sebelum. 20 hari sebelum cukup umur 9 tahun. 16 hari sebelum. 17 hari sebelum. Maka yang tu kita tak hukum sebagai darah haid, kita hukum darah penyakit. Boleh? Jadi kalau kurang tu 15 hari ke bawah, haid. Tapi kalau kurang tu banyak, 20 hari sebelum cukup, darah tu darah penyakit. 16 hari sebelum cukup, penyakit. 30 hari sebelum cukup, 2 bulan sebelum cukup, haid, istihadah darah penyakit. Boleh? Okay, macam mana pula kalau ni terang gini je, patut pakai whiteboard. Tapi tak apa. InsyaAllah faham tak? Kalau keluar tu 17 hari sebelum. Tengok 17 hari sebelum. 17 keluar. 17 hari sebelum lah. 17 hari sebelum. Nak kira pun apa hari tu? 17 hari sebelum. Lepas tu 16 hari sebelum pun keluar. Lepas tu 15 hari sebelum pun keluar. Semualah berapa ni? 17 hari sebelum keluar. 16 hari sebelum keluar, 15 hari sebelum, 14 hari sebelum keluar, 4 hari keluar. Maka kita sebut 17 hari sebelum istihadah, 16 hari sebelum istihadah. Tapi bersambung ni. Betul tak? Bersambung. Yang 15 hari sebelum haid. Yang 14 hari sebelum haid. Jelas tak? Jadi yang 16 hari sebelum, 17 hari sebelum, waktu tu hukum istihadah. Walaupun dia bersambung dengan hak ni, tetap istihadah. Lepas tu hak masuk dalam kelompok 15 hari kedua je lah. Hak rapat ke cukup tu.
Itu kita sebut darah haid. Nah. Jadi kalau orang tanya lepas ni, tanya umur budak tu. Umur berapa tahun? 4 tahun baru tu. Ada benda-benda tu. Tak sihat ke apa ke, bukan haid lah. Nah, mesti umurnya 9 tahun penuh ataupun kurang 15 hari. Tengok baca. Sekurang-kurang umur seorang wanita boleh didatangi darah haid ialah 9 tahun qamariyah secara lebih kurang. Makna qamariyah ialah bulan-bulan Islam. Muharram Safar tu lah. Dan ni mudah pakai handset check. Tak. Kita beritahu kita punya handset kesayangan kita ataupun apa? ChatGPT. Aku lahir tarikh sekian. Berikan tarikh lahir dalam bulan Islam. Serta umur dia bagi selalu. Ataupun kena check 2 kali kot lah. Ada kawan tu bodoh kot. Jangan jarang. Silap kot kawan tu pun. Bukan Nabi tak masuk. Jadi bab agama kena double check sikit. Kawan-kawan saya yang jarang guna apa ChatGPT ni, AI ni, yang sebut kadang-kadang AI ni jawab ikut dan sekali. Tanya hukum sekian, dia jawab hukum. Kadang-kadang betul hukum tu, teks tu dia tulis daripada kita Al-Majmu' Imam Nawawi. Kita cek tak ada pun. Daripada kitab Minhaj Imam Nawawi, cek tak ada. Pada tahu. Jadi boleh kena double check lah. Terutama hak free. Bukan hak free, hak bayar murah ni. Dia ada hak bayar mahal, bayar murah kan. Jadi bayar murah ni tu kena check. Okey. Naam. Makna qamariyah ialah bulan-bulan Islam. Manakala maksud secara lebih kurang. Dalam takrif tadi kan. Kurang-kurang umur seorang wanita boleh datangi darah haid ialah 9 tahun qamariyah secara lebih kurang. Apa maksud secara lebih kurang? Manakala maksud secara lebih kurang ialah apabila seseorang perempuan melihat darahnya sebelum sampai 9 tahun qamariyah dengan tempoh waktu yang tidak telus, tidak muat, haid dan suci, maka darah yang kelihatan itu dinamakan sebagai darah haid. Ini istilah kitab fiqh. Mudah saya terang tadi. Dia sebut, ada kata tempoh mari sebelum cukup tu, tempoh yang tak muat untuk letak sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak suci, iaitu 16 hari ya. Yang tak muat maknanya kurang 16 hari. Maka darah tu darah haid. Kalau muat, darah tu darah penyakit. Tengok, sekurang-kurang haid tambah sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid cari semalam kan? Hari semalam kita bincang. Tambah sekurang-kurang suci. Mana sekurang-kurang suci antara 2 haid berapa hari? 15 hari, 15 malam. Jadi 16 hari, 16 malam lah. Maksudnya, sebelum cukup 9 tahun tu, mari darah. Mari tu pula 16 hari sebelum. Jadi 16 hari muat tak? Untuk masuk sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Muat Sebab sekurang-kurang haid sehari. Sekurang-kurang suci 15 hari. Jadi muat dengan 16 tu. Jadi ketika itu bukan haid. Nak dikatakan haid, atau contoh lain, 20 hari. 20 hari sebelum, mari darah. 20 hari muat tak nak dimasukkan sekurang-kurang haid dan suci? Muat sekurang-kurang haid, cari. Sekurang-kurang suci 15 hari. 16 hari muat. Muat lah nak letak dalam 20 tu. Jadi bila muat, tidak dianggap sebagai haid. Kalau tak muat apa? Kurang 16. Kurang 16 hari tak muat. Betul tak? Contoh 15 hari sebelum cukup 9 tahun. Bila 15 muat tak nak masuk 16 bawah. Tak boleh kan? Ataupun 15 hari 3 jam. Tak muat tak? Haid. 15 hari 10 jam. Haid. Boleh kan? Bahasa mudah macam saya terang mula-mula tadi. Kalau tak cukup cukup 9 tahun tarikh sekian. Sebelum cukup tu 3 hari, 14 hari, 15 hari sebelum, ataupun 15 hari setengah, 15 hari 4 jam, 15 hari 6 jam, 15 hari 7 jam. Maka semua tu hukum darah haid berlaku. Kalau cukup 24 jam. Tapi kalau 16 hari, itu tak. Itu darah istihadah. Maknanya tempoh masa yang tidak telus dan maknanya tempoh masa yang tidak telus haid dan suci adalah kurang dari 16 hari.
Nifas. Ada soalan tak sebelum masuk bab nifas ni? Ha? Anak ketua makmal KK Balu aksiden berseruh tu meninggal. Tidak kok. Tak ada. Anak isteri, anak kawan isteri ni. Allah mustahil. Ada selagi di ni. Apa nak? Allah, bukan Kebang Buaya, dekat dengan Bukit Rangin. Itu kereta lah ke mana, tak tahu. Pum, dia langgar budak naik motor. Tak mati sebudak tu, tapi teruk lah. Kereta lagu ni. Tiba-tiba dia tidur ke lagu Allah. Allah mustahil. Ala kulli hal. Ada soalan tak? Tadi kita masuk bab nifas dah tak? Bab nifas. Okey. Dia tahu sekurang-kurang haid sehari semalam. Betul tak? Maksimum 15 hari 15 malam. Kebiasaannya 6 atau 7 hari. Nah. Okey. Jadi sehari semalam tu, dan sehari semalam ni samalah dengan 6-7 hari apa semua tu sama sebenarnya. Sehari semalam ni 24 jam kan. 24 jam ni dia ada dua. Sama dia yang bersama tu mudah lah. Mana keluar satu petang, keluar direct sampai satu petang esok. Cukup sehari semalam 24 jam. Darah haid lah. Darah haid. Ataupun sehari semalam tu secara terputus-putus. Terputus-putus maksudnya apa? Kita tengok contoh dalam kitab ni ya. Dalam kitab ni. Hari pertama keluar 6 jam darah. Hari kedua dengan ketiga tak keluar darah. Hari keempat 8 jam. Hari ke-5 hingga 9 tak keluar darah. Hari ke-10 7 jam. Hari ke-11 hingga 14 tak keluar darah. Hari ke-10 8 jam. Hari ke-10, hari ke-15 8 jam. Jadi keluar hari apa? Hari pertama, hari keempat, hari ke-10, hari ke-15. Hari pertama 6 jam. Hari keempat 8 jam. Hari ke-10 7 jam. Hari ke-15 8 jam. Semua ni kalau kita tambah, dia akan jadi 29 jam. 29 jam. Tapi adakah 29 jam tu berderet bersambung-sambung? Tak. Keluar hari pertama 6 jam, lepas tu tak keluar. Hari kedua, ketiga tak keluar. Hari keempat pula mari 8 jam je. Lepas tu 5 hingga 9 tak keluar. Hari ke-10 7 jam. 11 hingga 14 tak mari. Hari ke-15 8 jam. Kita totalkan semua sekali cukup 24 jam ke atas. Kat sini 29 jam. Dalam masa yang sama, tempoh 24 jam ke atas tu dia dalam lingkungan 15 hari, dia tak ada lebih. Dalam lingkungan 15 hari dah cukup 24 jam ke atas. Maka kita sebut ada dua pandangan lah. Alalang, ada dua pandangan. Sebagian ulama' mengatakan apa dia? Hari pertama sampai hari ke-15 semua sekali tu haid. Semua sekali itu haid. Itu disebut qaulus sahbi. Dia tarik hukum haid tu sehingga meliputi hari pertama sampai hari ke-15. Sebab cukup 24 jam.
walaupun terpisah-pisah. Boleh? Nah. Okey. Cumanya perempuan tu mana nak tahu akan datang keluar apa jam. Betul tak? Jadi apa tugas wanita? Tugas dia gini. Hari pertama keluar darah. Bila keluar darah sahaja, dia jangan sembahyang, jangan apa. Anggap darah tu darah haid. Anggap dulu darah tu darah haid. Tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, suami tak boleh dekat, dia tak boleh masuk masjid, tak boleh sentuh Quran. Tiba-tiba lepas 6 jam, cek-cek, berhenti darah. Berhenti darah. Maka 6 jam haid ke tak? Tak lah. Sebab haid 24 jam. Maka dia sembahyang. Baki waktu tu dia sembahyang. Tadi kalau terlepas tu, dia kena qada. Kena qada. Dan begitulah dia buat tiap hari. Contoh hari 2 dengan 3 tadi kita sebut tak keluar darah langsung kan? Dia sembahyang, macam biasa. Suami nak bersama, ya Allah, tak ada masalah. Boleh? Masuk hari keempat, first daratan darah, dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia ambil hukum darah tu darah haid. Jadi tak boleh dekat kita dengan dia. Dia pun tak boleh puasa, tak boleh. Lepas tu 8 jam cek-cek berhenti. Kita sebut macam tadi, kalau ada tinggal sembahyang qada. Lepas tu orang akan datang kena sembahyang. Okay, lepas 15 hari kira dia cukup 24 jam. Kalau ikut pandangan ni hari pertama sampai 15 hari itu ialah haid. Lepas tu apa yang akan berlaku? Kita sebut sembahyang yang kamu buat dalam 15 hari itu semua sekali tidak sah dan tak wajib qada lah. Sebab sembahyang tak wajib qada. Kalau kamu puasa dalam 15 hari itu semua sekali tidak sah dan wajib qada. Itu pandangan pertama dan itu yang muktamad. Pandangan kedua, mengatakan hari yang keluar darah tu itu sahaja haid. Yang tak keluar tu suci. Contoh dalam contoh kita tadi hari pertama 6 jam. 2 3 tak keluar darah. Hari keempat 8 jam. 5 hingga 9 tak keluar darah. Hari ke-10 7 jam. 11 sampai ke 14 tak keluar darah. Hari ke-15 8 jam. Jadi hari yang keluar darah ambil hukum haid. Hari yang tak keluar darah tu suci. Ambil hukum suci. Hari tak keluar darah. Kesannya apa? Kesannya beza dengan atas. Yang kamu sembahyang pada hari, contoh hari 2 dengan 3, hari 2 3 tak keluar darah. Kamu sembahyang hari kedua dan ketiga, yang tu sah, tak perlu qada apa, memang sah dah. Kalau tak sah pun tak perlu qada sebab sembahyang kan. Okey, kalau puasa sah dan tak perlu qada. Kalau pandangan hak atas hak muktamad ada kena qada. Boleh? Jelas tak? Ada dua pandangan je lah. Jadi perempuan ni kena sentiasa cek dan berhati-hatilah. Nak ambil pandangan mana atas masing-masing. Hak mudahnya hak nombor 2. Hak mudah kira nombor 2 lah. Hak mana keluar tu kira haid. Mana tak keluar tu kira suci. Boleh? Kalau kita ikut pandangan pertama yang mengatakan semua sekali haid, maka hukumnya apa? Sembahyang yang dia buat semua sekali tidak sah. Perlu qada tak? Tak perlu qada sebab sembahyang mana perlu qada. Untuk perempuan haid, kalau dia puasa semua sekali tidak sah. Kena qada 15 hari. Lepas tu untuk lelaki jimat tu, jimat dalam haid, dimaaflah sebab tak tahu. Bila dia akan tahu semua sekali itu haid? Bila masuk hari ke-15. Sebelum cukup 24 jam, tak boleh nak tahu ni. Contohlah, sampai ke hari 15 tu, kira hari yang jam yang keluar tu hanya 23. Maka daripada hari pertama sampai ke hari ke-15, semua bukan haid. Sebab hanya 23. Dia nak mesti 24 ke atas. Dan dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Kalau 15 hari, 15 jam je. Masuk hari ke-16, capur dengan sebelum jadi contoh 30 jam. 15 hari, sehari sejam. Masuk hari ke-16, 15 hari keluar. 15 jam. Hari ke-16 keluar 15 jam. Maka hari pertama sampai 15 jam. Tambah hari ke-16 keluar 15 jam lah. Jadi 30. Haid tak? Tak tak. Sebab kita nak 24 jam dalam tempoh 1 sampai 15 hari sahaja. Tak boleh lebih. Wallahu a'lam. Boleh insya-Allah.
Kita masuk bab istihadah, bab nifas pada sini akan datang lah. Sebab sini pun tak ada dah hak nifas tak. Ada bini hak nifas? Boleh lah. Boleh lagi? Boleh. Hukum adat tu boleh. Tak? Tapi sudut kesihatan tu, takut juga bimbang juga. Kesihatan anak, kesihatan isteri. Allah Alam, insyaAllah sambung pula minggu hadapan bab nifas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 cabuk, tak guna sabuk. Nak buat contoh. Allah Alam.